Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai indeks pasaran saham dengan fokus kepada 3 indeks utama di Amerika Syarikat iaitu S&P 500, Dow Jones dan Nasdaq. Indeks ini bukan sahaja penting di Amerika tetapi juga memberi kesan besar kepada pasaran keuangan global termasuk forex, emas dan komoditi. Mari kita mulakan. Pertama sekali, apa itu indeks pasaran saham? Indeks pasaran saham ialah satu ukuran yang menggabungkan harga beberapa saham tertentu untuk memberi gambaran prestasi keseluruhan pasaran. Ia ibarat termometer ekonomi. Jika indeks naik, ia menandakan keyakinan pelaburan meningkat. Jika ia jatuh, itu mungkin tanda ada kebimbangan dalam ekonomi. Dengan kata lain, indeks membantu pelabur dan trader memahami sentimen pasaran dengan lebih jelas. Indeks pertama ialah S&P 500. S&P 500 merangkumi 500 syarikat terbesar di Amerika Syarikat. Berdasarkan nilai pasaran, ia meliputi pelbagai sektor teknologi, keuangan, kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Kerana ia merangkumi banyak syarikat daripada pelbagai industri, S&P 500 dianggap paling representatif untuk keseluruhan ekonomi Amerika. Syarikat-syarikat gegasi seperti Apple, Microsoft, Amazon dan Tesla adalah sebahagian daripada indeks ini. Ramai pelabur global menggunakan S&P 500 sebagai penanda aras utama. Kalau S&P 500 meningkat, biasanya ia menunjukkan ekonomi berada dalam keadaan baik. Jika ia jatuh, ia memberi isyarat kelembapan ekonomi. Seterusnya, kita ada Dow Jones Industrial Average atau dikenali sebagai Dow Jones. Dow Jones terdiri daripada 30 syarikat gegasi Amerika. Antara yang terkenal termasuklah Coca-Cola, Boeing dan IBM. Indeks ini sudah lama digunakan dan sering dianggap sebagai simbol kekuatan ekonomi Amerika. Namun kerana ia hanya merangkumi 30 syarikat, ada yang berpendapat ia kurang representatif berbanding S&P 500. Walau begitu, setiap kali anda mendengar berita keuangan menyebut Dow Jones jatuh 300 mata, itu biasanya merujuk kepada sentimen pasaran saham Amerika secara keseluruhan. Indeks ketiga ialah Nasdaq Composite atau ringkasnya Nasdaq. Berbeza dengan Dow Jones yang hanya ada 30 syarikat, Nasdaq merangkumi lebih 3,000 syarikat. Kelebihan Nasdaq ialah ia memberi tumpuan besar kepada sektor teknologi. Antara syarikat utama dalam indeks ini termasuk Apple, Amazon, Meta, Google dan Tesla. Disebabkan penekanan pada teknologi, Nasdaq sering dianggap sebagai penunjuk trend sektor teknologi global. Kalau Nasdaq naik, ini biasa menunjukkan pelabur yakin terhadap pertumbuhan dan inovasi teknologi. Jika ia jatuh, mungkin ada kebimbangan terhadap syarikat teknologi. Jadi, kenapa indeks-indeks ini penting untuk trader seperti kita? Sebabnya, pergerakan indeks saham sering memberi kesan kepada aset lain seperti forex, emas dan komoditi. Contohnya, apabila indeks saham jatuh, ramai pelabur akan berpindah ke aset selamat seperti emas. Akibatnya, harga emas boleh naik. Selain itu, faktor seperti laporan keuangan syarikat, pengumuman kadar faedah dan data ekonomi Amerika juga boleh menyebabkan ketiga-tiga indeks ini bergerak dengan kuat. Kesimpulannya, S&P 500, Dow Jones dan Nasdaq adalah 3 indeks utama yang menjadi nadi pasaran keuangan global. S&P 500 meluas dan seimbang. Dow Jones fokus pada 30 syarikat besar dan lama, Nasdaq pula menekan sektor teknologi. Sebagai pelabur atau trader, memahami pergerakan indeks ini boleh membantu dan membuat keputusan yang lebih bijak dan bersedia menghadapi perubahan pasaran. Teruskan bersama A-Markets untuk lebih banyak kandungan pendidikan keuangan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe untuk video seterusnya.